Korang pernah tengok tak macam mana mesin cuci pinggan? Nah, ni dia demonstrasi dalam dekat macam ni lah dia berfungsi. Ini yang paling special, nampak scan pakai tangan. So what is so special for this machine? This is a BLDC motor. Nampak They dia come with pakai motor lagi baik. Ada lampu biru pula, merah pun ada. Uish, dah macam dugem dekat dapur yuk nanti. Ni kita nak tengok launching barang Elba. Siapa tak tahu, Elba ni jenama Malaysia. Harga dia mungkin tak berapa murah sangat, tapi boleh dengar harga dia. Jom kita tengok sama-sama. Okey, ini dia mesin dia. Okey, ni tadi tu demo. Yang ni reality dia. Kau letak pinggan, mangkuk, cawan macam tu. Lepas kau tutup, kejap lagi dia auto. Aku rasa geng-geng si rumah confirm suka ni. Memudahkan betul lah. Okey, boleh adjust. Boleh adjust boleh naik atas, boleh turun bawah, tak ada masalah. Ada macam ada roda-roda ni tempat adjust dia lah. Okey, dekat bahagian atas untuk cuci sudu, garpu, pisau, semua boleh. Okey, dia pakai touch button, touch screen. Senang. Lepas ni nak cuci pinggan, campak je dalam. Okey, yang ini model built-in pula. Dia lain sikit lah. Dia lain sikit, dia kecil sedikit. Tapi masih lagi boleh mencuci, tak ada masalah. Untuk sabun kau letak dekat situ, kecil. Nanti dia akan cuci lah sekali dengan air tu. Yang tabletop punya, sama juga, boleh cuci pinggan. Kepada korang yang malas cuci pinggan, tak payah risau, pakai je mesin ni. Dia punya setup, tak silap aku tadi orang cakap macam kowe, kena ada air masuk, air keluar. Model seterusnya, nampak dia pakai tangan je. Memang mudah betul lah. Yang paling special lah. Ini yang paling special, nampak scan pakai tangan. So what is so special for this machine? This is a BLDC motor. Nampak dia pakai motor lagi baik. Ada lampu biru pula, merah pun ada. Uish, dah macam dugem dekat dapur yuk. Tengok tu, dapur pun ada LED babe. Kau lah, ini confirm berjoget dekat dapur. Bawah lampu, atas lampu. Setup timer, nampak semua pakai touch je. Baik. Everything can spin. You can set for the different type of the can see for the guy. Ni dia tak ada LED, tapi nampak tetap ada touch juga. Nak adjust api macam gitu je babe. Touch je. Untuk vacuum pula ada 4 jenis. Kecil, besar sikit, besar lagi, paling premium ni compact. Dia boleh kecil kan, boleh simpan. Tadi besar kan, ini kecil je. Macam biasa, ada lampu suluh dekat depan tu. Kok ada habuk menyerut. Ini model yang kedua pula. Ada lampu hijau. Dia compare normal dia tak macam tadi. Tadi lampu torchlight. Ini lagi baik Ada sekali lah. Dia punya storage stand, korang ada boleh tukar-tukar nak cuci dia. Lagi mudah. Tarik dia akan keluar terus habuk. Memang memudahkan, nampak. Ini yang paling premium. Dia tengok apa kelebihan dia. Dia akan auto suction. Dia auto cuci habuk habuk di simpan bawah. Ini lagi senang. Dah habis dah. Jadi itu sajalah video aku pasal produk terbaru pada Elba. Jenama Malaysia babe. Jadi apa pendapat korang? Baik beli Elba tak? Ataupun